Dalam dunia yang penuh warna dan cahaya, ada insan yang melangkah dengan panduan yang berbeza. Tongkat putih, simbol kebebasan, kecekalan dan maruah bagi komuniti cacat penglihatan. Setiap tahun, SBM memperingati Hari Tongkat Putih sebagai satu gerakan kesedaran nasional. Tahun 2025 menyaksikan sambutan ini diadakan di seluruh cawangan dan kawasan SBM, membawa mesej tentang hak, akses dan pembangunan yang inklusif untuk semua. Accessibility sering dianggap remeh, namun bagi komuniti cacat penglihatan, ia adalah kunci kepada kehidupan berdikari. Tanpa akses yang adil kepada maklumat, teknologi dan persekitaran, ramai yang terpinggir daripada peluang pendidikan, pekerjaan dan penyertaan sosial. Hari Tongkat Putih memberi ruang untuk masyarakat melihat dunia dari perspektif mereka yang bergantung kepada deria lain dan mengerti erti sebenar inklusiviti. Di bawah tema Accessibility Sejagat Pemangkin Komuniti Mandiri dan Inklusif, sambutan tahun ini membawa 3 matlamat utama. Pertama, mengetengahkan isu accessibility dan pembangunan terangkum dalam kehidupan harian komuniti cacat penglihatan. Kedua, memupuk kesedaran masyarakat tentang hak dan keperluan sebenar golongan ini. Dan ketiga, menggalakkan semua pihak untuk bertindak bukan sekadar bersimpati demi membina Malaysia yang lebih inklusif. Sepanjang Oktober, setiap cawangan dan kawasan SBM melaksanakan aktiviti kempen kesedaran. Dari media sosial hingga ke jalanan, mesejnya sama, akses untuk semua. Lebih 200 ahli mengambil bahagian membawa risalah dan rakaman video yang menggambarkan semangat berdikari serta kesatuan komuniti cacat penglihatan di seluruh negara. Dari setiap ketukan tongkat, lahir keyakinan. Dari setiap langkah, lahir kesedaran. SBM terus komited memperjuangkan accessibility sebagai asas kehidupan, bukan keistimewaan. Hari Tongkat Putih bukan sekadar sambutan, ia adalah peringatan bahawa semua insan berhak menikmati kebebasan dan maruah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tongkat Putih bukan sekadar panduan langkah, ia simbol perjuangan menuju masyarakat yang benar-benar inklusif. Mari kita melangkah bersama dengan hati yang terbuka dan pandangan yang memahami.